Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaidah Zafirah binti Sa'dun, KIDL 240204009 bersama sahabat saya Muhammad Zainul Arifin bin Nur Hassan, KIDL 240204002 akan membentangkan tentang tajuk infrastruktur sekolah. Infrastruktur sekolah merupakan kepada segala kemudahan fizikal, prasarana dan peralatan yang disediakan untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran di sesebuah institusi pendidikan. Ia bukan sekadar bangunan, tetapi meliputi keseluruhan sistem sokongan dalam memastikan keberkesanan PDP dengan baik. Ia juga bukan sekadar menyediakan ruang fizikal, tetapi juga menyokong aspek psikologi, teknologi dan pedagogi. Sekolah bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai tempat perkembangan sahsiah dan kesejahteraan pelajar. Oleh itu, penyediaan kemudahan yang selesa dan selamat adalah tanggungjawab utama pihak sekolah. Antara kemudahan akademik yang ada di sekolah ialah yang pertama, bilik darjah kondusif, yang kedua ialah makmal sains, yang ketiga ialah makmal komputer, yang keempat ialah pusat sumber sekolah dan yang kelima ialah bilik khas, contohnya ialah bilik muzik, bilik pemulihan dan sebagainya. Antara kemudahan sokongan yang terdapat di sekolah ialah pejabat pentadbiran, bilik guru, surau, kantin, tandas dan tempat wuduk. Selain itu, terdapat beberapa kemudahan sukan dan rekreasi. Antaranya ialah padang sekolah. Padang sekolah ialah kawasan lapang yang disediakan di dalam persekitaran sekolah untuk tujuan aktiviti sukan, rekreasi dan ko-kurikulum. Ia merupakan sebahagian daripada infrastruktur pendidikan yang penting kerana menyokong perkembangan fizikal, mental dan sosial murid. Yang kedua ialah gelanggang bola jaring ataupun futsal. Prasarana sukan yang penting dalam sekolah kerana menyokong perkembangan pelajar secara menyeluruh. Yang ketiga ialah dewan terbuka ataupun tertutup. Dewan serbaguna ini dibina dalam kawasan sekolah untuk menampung pelbagai aktiviti akademik, ko-kurikulum, sosial dan rasmi. Infrastruktur digital. Di sini ada 4 jenis infrastruktur digital. Yang pertama, sambungan internet ataupun Wi-Fi. Yang kedua, pembesar suara. Yang ketiga, projektor. Dan yang keempat adalah smart TV. Ciri-ciri infrastruktur sekolah berkualiti. Yang pertama, dia hendaklah bersih dan selamat. Yang kedua, mesra OKU. Yang ketiga, mesra murid. Dan yang keempat, diselenggara dengan baik. Cabaran infrastruktur sekolah. Yang pertama adalah kekurangan dana. Yang kedua, bangunan lama. Yang ketiga, penyelenggaraan yang tidak konsisten. Dan yang keempat adalah kepadatan murid. Seterusnya adalah cabaran penambahkan baik ataupun penambahbaikan. Yang pertama, penyelenggaraan secara berkala. Yang kedua, penambahan kemudahan digital. Yang ketiga, kerjasama PIBG dan komuniti. Dan yang keempat adalah gotong royong secara berkala. Baiklah, sebagai penutup, infrastruktur yang baik membantu meningkatkan kualiti pembelajaran kerana ia menyediakan persekitaran kondusif, selesa dan selamat untuk guru dan juga selamat untuk murid melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Semua pihak termasuk pentadbir sekolah, guru, murid, ibu bapa dan komuniti perlu bekerjasama menjaga kemudahan sekolah agar dapat digunakan secara optimum dan berterusan demi kesejahteraan warga sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.